Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Ibnin li Sa'din radhiyallahu anhu annahu qala sami'ani abi wa ana aqul Allahumma inni as'aluka al-jannah wa na'imaha wa bahjataha wa kadha wa kadha وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر أو كما قال. Hadis hasan sahih riwayat Abu Daud. Daripada anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat besar. Dia wafat tahun 55. Tahun 55 Hijrah. Hadis ini riwayat daripada anak dia. Anak dia kata, sami'ani abi wa ana aqul. Anak dia kata, bapa saya ada dengar saya berdoa. Satu hari dia kata, saya baca doa. Bapa saya, Sa'ad bin Abi Waqqas, dengar. Saya sebut dalam doa saya, Allahumma inni as'alukal jannah wa na'imaha wa bahjataha wa kadha wa kadha. Dia kata dalam doa itu saya minta, ya Allah ya Tuhanku, aku minta syurga. Ya Allah ya Tuhanku, aku minta nikmat yang ada dalam syurga. Ya Allah ya Tuhanku, aku minta segala keindahan yang ada dalam syurga. Wa kadha wa kadha. Dan dia sebut in detail tentang syurga. Contohnya dia minta, ya Allah bagilah saya masuk syurga yang penuh nikmat, masuk syurga yang selesa, masuk syurga yang cantik, masuk syurga yang ada bidadari, bagilah saya masuk syurga yang dalam dia ada sungai,
Bagilah saya masuk syurga yang di dalamnya tiada susah, tidak ada penat dan sebagainya. Macam tu punya doa dia minta. Dia tak minta syurga sahaja, dia sebut satu-satu apa yang dia mau dalam syurga. Kemudian dia doa, wa a'udzubika minan nar. Dia kata, ya Allah, aku minta jauh daripada neraka, wasalasiliha, dan minta jauh daripada kena ikat dengan rantai dalam neraka, wa aghlaliha, dan minta jauh daripada kena belenggu dalam neraka, wa kadza, dan dia sebut satu-satu apa yang dia tahu tentang neraka. Contohnya dia kata, ya Allah, mintalah aku jauh daripada neraka, yang di dalam neraka itu penuh azab, yang di dalam neraka itu ada ulang, yang di dalam neraka itu ada kalajengking yang berbisa. Mintalah aku jauh daripada neraka yang di dalamnya ada api yang panas, yang panas api itu 70 kali ganda daripada panas api atas dunia. Mintalah aku jauh daripada neraka yang di dalamnya ada nanah, ada darah yang busuk-busuk yang menjadi minuman penghuninya. Contoh, pak dia duduk dengar. Pak dia Sa'ad bin Abi Waqqas, orang kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dengar anak dia doa macam tu, faqala, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata, ya bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sayakunu qaumun ya'taduna fi ad-du'a, fa iyyaka an takuna minhum. Dia kata, wahai anakku, ayah pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, esok lepas aku tak ada, esok ni akan ada satu kaum yang depa ni bila berdoa, ya'taduna fi doa, depa ni over dalam berdoa. Akan mai esok ni, Nabi kata satu kaum yang bila dia berdoa, dia minta apa-apa dekat Tuhan, ya'taduna fi doa, depa ni melampau dalam berdoa, depa over. Fa iyyaka, Sa'ad bin Abi Waqqas kata dekat anak dia, dia kata, hang hati-hati, antakuna minhum, jangan sampai hang masuk dalam golongan yang Nabi kata tu. Tajuk malam ni insya-Allah kita nak baca sekali lagi cerita pasal doa. So doa ni walaupun satu benda simple, satu benda yang disuruh oleh agama, tetapi dia satu ibadat simple yang dikontrol oleh Quran dan hadis. Doa itu satu ibadat, tapi ada adab dia, dia ada kaifiat dia, dia ada cara dia, dia ada kontrol daripada Quran dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, satu benda baik. Tapi dia doa, pak dia tegur. Pak dia kata, hang jangan doa sampai jadi satu doa sama macam mana satu golongan manusia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang kiamat esok akan mai satu kumpulan manusia yang apabila berdoa depa ni over, depa melampau. Kata dia, innaka in u'tital jannah u'titaha wa ma fiha minal khair. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, hang minta doa supaya masuk syurga, cukup. Pasal apa? Kalau hang dapat syurga, hang akan dapat semua benda baik yang ada dalam syurga. Hang tak payah duk habang dekat Tuhan satu-satu, hang mau apa? Hang mau syurga, cukup. Tuhan tahu apa yang patut dia bagi dekat hang dalam syurga. Bila detail tentang benda ni, hang melampau dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kan macam orang tanya, ustaz, malam ni kuliah adakah? Insya-Allah adalah, kalau tak ada arai apa. Lepas maghrib ke lepas isya? Kita lepas maghrib lah, selalu kita ada buat lepas maghrib. Kau nak pi pakai baju apa? Dia ambil tiang ni bagi teh belakang dia. Kan?
Kuliah maghrib, biasalah kuliah maghrib, lepas maghrib pakailah apa pun, jangan main pakai seluar pendek, sudahlah. Kan? Duk pitanya bagi rumit tu melampau. Nabi SAW sudah pesan, dan pesan Nabi itu diulang oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anak dia apabila dia dengar anak dia berdoa dengan cara yang tak kena. Kata dia, wa in u'izta minan nar u'izta minha wa ma fiha minasyarr. Macam itulah juga kalau sekiranya hang minta jauh daripada neraka, kalau Allah bagi dekat hang akan jauh daripada neraka dan segala kesusahan yang ada dalam neraka. Tak payah sebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis itu dapat kita ambil pengajaran. Yang pertama, sahabat Nabi, kalau dalam contoh tadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, mereka cuba sedaya upaya mereka untuk pastikan mereka dan family mereka, kalau boleh semua sekali, nak beramal macam yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Nabi. Mereka cuba sedaya upaya, bukan mereka sahaja, keluarga mereka, sedaya upaya mereka nak ajak ikut macam mana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang kedua, para sahabat sentiasa ingat pesan Nabi. Yang kata sahabat Nabi ini, pesan Nabi ini mereka engrave masuk dalam ingatan mereka. Mereka tanam masuk dalam ingatan mereka. Nabi tak ada berapa lama dah pun, Sa'ad bin Abi Waqqas wafat pada tahun 55 Hijrah. Nabi dah wafat 40 tahun lebih dah Nabi wafat. Still apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi habang dekat mereka, dok ada dalam ingatan. Dan mereka akan apply benda ni, mereka akan sampaikan benda ni kepada anak-anak dan sahabat-sahabat lain dan tabi'in yang ada pada zaman itu. Mereka apply benda ni kepada semua orang. Pasal apa? Pasal ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiga, di antaranya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk dekat kita tentang doa ialah, saya umai 2-3 hadis. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu ad-du'a bainal adhan wal iqamah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Abu Daud. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, la yuraddu ad-du'a bainal adhan wal iqamah. Nabi kata doa yang diucapkan antara habis azan dengan nak iqamah, Nabi kata doa itu Allah tidak tolak. It's a matter of time. Tuhan nak bagi cepat, ataupun dia nak bagi lambat, ataupun dia nak tangguh dekat kita di hari akhirat. Tapi apa yang kita minta, dia kata di antara azan dan iqamah, itu doa yang tidak ditolak. Maka berdoalah selepas daripada azan dan sebelum iqamah, kerana itu saat yang sangat mustajabah. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alayya, fa innahu man shalla alayya salah sallallahu alayhi biha 'ashra, thumma sallullaha lil wasilah, fa innaha manzilatun fil jannah, la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah, wa arju an akuna ana huwa,
faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata dia ada dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, "Idza sami'tumul muadzin," apabila kamu dengar orang bang, faqulu mithla ma yaqul, kata macam Tok Bilal kata. Bila kata Allahu Akbar, kita dengar repeat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila kata asyhadu an la ilaha illallah, kita repeat asyhadu an la ilaha illallah. Kata macam dia kata. Thumma sallu alayya. Nabi kata kemudian jangan lupa selawat pada aku. Selawat ni modok ringan, mau selalu duk sebut. Fa innahu man shalla alayya salah sallallahu alaihi biha 10. Nabi kata siapa selawat dekat aku sekali, Allah akan doakan dia 10 kali. Sekali kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allah ucap selamat kepada kita 10 kali. Pasal apa? Pasal Allah sayang Nabi. Kalau kita tunjuk kita sayang Nabi, 10 kali Allah tunjuk dia sayang kita. Summa sallallahu lil wasilah. Kemudian bila dah habis orang tu azan, jangan lupa Nabi kata doakan untuk aku. Nabi suruh kita doa untuk dia. Nabi kata bila habis azan, jangan lupa doa selepas azan itu doa untuk aku. Nabi kata doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha manzilatun fil jannah. Kerana konten, kerana isi kandungan doa itu ialah minta supaya dapat manzilah, mendapat al-manzilah, mendapat satu tempat spesial dalam syurga. La tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Nabi kata dalam syurga ni dia ada satu tempat, dia panggil al-manzilah, dia panggil al-wasilah. Al-wasilah itu ialah manzilah, adalah satu tempat, satu rumah spesial dalam syurga. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Nabi kata seorang saja daripada semua manusia ni boleh duduk dalam tu. Dan kita duduk baca lepas azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah. Kita tahu ke apa cerita tu dalam? Kita pun tak pernah ambil tahu. Tapi kita baca, dapat pahala, bagus. Tapi kalau tahu, lebih bagus. Apa maksud doa tu? Doa tu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bagi yang kata manzilah, yang kata satu tempat, yang kata al-wasilah. Dalam syurga ni seorang saja boleh duduk dekat al-wasilah. Yang kata manzilah fil jannah ini seorang saja boleh duduk. Kita minta Allah bagi dekat Nabi Muhammad tempat tu. Bukan kita minta kat kita. Kita minta dekat Allah supaya Allah bagi al-wasilah. Allah bagi manzilah. Satu tempat istimewa dalam syurga itu bagi dekat Nabi Muhammad. Nabi kata apa? Wa arju an akuna ana huwa. Nabi kata aku harap sangat aku dapat tempat tu. Nabi nak tempat tu. Dia suruh kita ni buktikan sayang kita kat dia. Kita tolong minta dekat Allah bagi Nabi dapat tempat dia nak tu. Faman sa'ala lil wasilah. Nabi kata siapa yang tolong minta dekat Allah, al-wasilah itu bagi dekat aku, Nabi kata halat lahu syafa'ah. Sebagai ganti dia, Nabi kata, aku akan bagi dekat orang yang doa itu syafaat aku.
Jadi bila habis azan, kita duk baca doa tu kita minta supaya Nabi diberikan tempat yang dikatakan al-wasilah. Sebagai ganti dia, Nabi kata di sana esok, aku akan bagi syafaat kepada kamu untuk masuk syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'u an-nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. أو كما قال، hadis riwayat At-Tirmizi, dan itu hadis sahih. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata barang siapa yang baca doa selepas selesai azan yang dia dengar, dia baca Allahumma rabb hazihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Siapa baca doa tu bila habis azan, Nabi kata illa, melainkan halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah, halal baginya syafaat aku pada hari kiamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, persoalannya ialah baca doa tu lepas azan apa semua itu bagus. Ganjaran dia kita nanti dapat syafaat Nabi itu bagus. Hadis-hadis yang kita baca tadi semua cerita kata apa? Kata doa tu dibaca bila? Dibaca selepas azan, bukan selepas iqamah. Adapun bacaan doa itu selepas iqamah, tidak ada satu hadis pun mai kat kita. Okey. Setelah habis azan kita baca doa, lepas itu untuk bila qamat, lepas qamat tu adakah nak baca lagi sekali Allahumma rabb hazihi? Tidak ada hadis yang suruh baca macam tu selepas daripada iqamah. Baca salahkah? Baca doa. Kalau pergi buka tajuk tu, berkelai macam doa akhir tahun, doa awal tahun juga. Tak mau. Kita penat dah berkelai. Tak mau berkelai. Ini adalah apa? Tambahan ilmu kepada kita. Kita tahu hadis lagu ni, cerita dia lagu ni. That's it. Titik. Kita nak baca selepas azan kerana ada hadis dengan ganjaran yang dijanjikan begitu besar, itu cantik. Lepas iqamah, kalau kita nak baca, itu terpulang kat kita. Tapi hadis tidak ada yang suruh baca doa tu selepas iqamah. Cuma, dia main satu. Cuma, di sana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Dia kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adhanaini salah, baina kulli adhanaini salah, baina kulli adhanaini salah. 3 kali Nabi repeat. Nabi kata tiap-tiap lepas azan dan sebelum iqamah itu ada sembahyang. Nabi ulang lagi. Nabi kata tiap-tiap kali selesai azan sebelum iqamah, Nabi kata ada sembahyang. Nabi ulang lagi. Nabi kata tiap-tiap kali habis azan sementara nak iqamah ada sembahyang. 3 kali Nabi repeat. Lepas tu Nabi kata liman syaa, pada siapa yang nak buat. Nabi kata. Hadis ini diguna oleh sebahagian ulama. Yang pertama, dia kata apa? Nabi sebut dalam lafaz hadis itu azanaini, 2 azan. Maksudnya
bang pun panggil azan, qamat pun panggil azan. Jadi ni sebahagian ulama kata, bukan Nabi kata. Sebahagian ulama berpandangan, jadi dia kata lepas qamat yang juga boleh dipanggil azan, boleh berdoa macam tadi. Dia pikuk tu. Jadi makna amalan yang dibuat tu ada tak sandaran dia? Ada. Betul tak betul? Allahu a'lam. Tuhan saja yang tahu. Tapi itu dijadikan satu sandaran. Walaupun sandaran itu agak rapuh. Pasal apa? Pasal tidak clear. Tapi sebahagian ulama yang baca hadis ni, dia kata maknanya iqamah juga azan. Pasal hadis sebut iqamah itu azan. Maka tak salah. Dia kata, kalau lepas iqamah, kita baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Itu alasan dia. Malam ni tuan-tuan dengar, oh itu alasan dia. Tapi tak kuat. Kemudian dia main pula satu hadis lagi, riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kata dia, anna rajulan jaa'a wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Faqala hina intaha ila saf, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka as-salihin. فلما قضى صلاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتكلم آنفا قال أنا يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله أو كما قال حديث رواية النسائي. Dan itu hadis sahih. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, satu laki-laki main masjid, terlambat sikit. Dia masuk main, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Nabi duduk semayang dah. Dia masuk main, Nabi duduk semayang dah. Faqala hina intaha ila saf. Dia masuk. Dia sampai dekat saf, dia nak semayang, dia kata Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Sebelum dia takbir Allahu Akbar tu, dia kata itu doa dia. Dia main lambat. Nabi tengah duduk semayang dah. Dia main di saf. Sebelum dia takbir, dia doa tu. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Dia minta doa. Dia kata, ya Allah, kurniakanlah kepada aku nikmat yang lebih baik daripada apa yang telah engkau kurniakan kepada hamba-hambamu yang salihin. Sebelum takbir, dia sebut doa tu. Nabi SAW duduk dengar. Nabi Rimang dengar someone, seseorang bunyi macam tu punya doa. Nabi sudah dengar. Falamma qada salatah, bila selesai sembahyang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil mutakallim anifan. Tak saat ni siapa kata apa? Nabi sudah tanya. Tak saat ni tengah duduk semayang, ada siapa kata tadi, bunyi macam ada satu doa apa dia duduk baca. Nabi kata, siapa dia ni? Qala ana ya Rasulullah. Syekh ni pun kata, saya ya Rasul. Ketang, mesti ketang ya. Nabi tanya ni, tahkah betul ke? Tah dia buat salah ke apa ke? Cerita dia mengaku. Dia kata, ana ya Rasulullah. Saya lah tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, idzan yu'qaru jawaduk wa tustashhadu fi sabilillah. Nabi kata kat dia, doa dengan kerana doa yang hang baca tak saat ni, Nabi kata mati kuda hang dan juga hang dapat pahala seumpama mati syahid. Subhanallah. Nabi tidak baca doa tu. Syekh ni pergi baca. Apa yang dia buat, apa yang dia baca tu di-endorse oleh Nabi. Nabi sahkan kata okey.
Bukan setakat Nabi kata okey aja. Nabi kata doa yang hang baca tak sah sebelum hang takbir semayang tu, doa tu punya baiknya, punya bagus dia, hang seumpama apa? Seumpama masuk medan perang, kuda mati dan hang syahid. Hadis itu hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi memberi komentar kepada hadis ini. Dia bagi satu komen. Tuan-tuan boleh rujuk di dalam kitab Al-Azkar, muka surat 32, 33. Kata Imam Nawawi, ini menunjukkan besarnya ganjaran atas doa tersebut. Seolah-olah dia mendapat pahala jihad fi sabilillah. Maka sebahagian ulama' dia pegang yang ni. Maka dia kata, tak salah kalau kita baca doa selepas iqamah. Nampak dia punya cerita dia pikut tu. Jadi kita saja tengok bagi banyak. Satu, doa selepas iqamah tidak ada dalam hadis. Nabi tak tunjuk kata Nabi buat. Benda ni tidak pernah direkod di dalam mana-mana hadis. Kalau kita mengambil stand, mengambil pendirian, kita tak mau baca. Pasal kita tidak jumpa dalam mana-mana hadis. Itu baik. Dan kalau pihak yang ambil nak baca, dia tak mau baca hak tadi pun tak apa. Dia nak baca hak Syekh main lambat sikit baca pun tak apa. Dia nak ambil kesempatan tu nak baca pun tidak jadi salah. Pasal apa? Pasal satu sahabat pergi buat. Nabi kata lagu tu dekat dia. Maksud dia apa tuan-tuan? Tak usah bergaduh. Tak usah bergaduh. Kecuali kalau sekiranya benda yang dibuat itu mencanggahi nas daripada Quran ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam ni agama harmoni. Dia suruh kita hidup elok-elok. Yang kata hidup elok-elok tu apa tuan-tuan? Hidup dengan merujuk kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan mereka-reka dalam hal agama. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21 muka surat 56. Muka surat 56. Tajuk dia kata doa dengan makna ibadah. Okey, tajuk dia doa dengan makna ibadah. Sungguh dia kata telah datang kalimah doa itu dalam Quran dengan makna ibadah. Perkataan doa itu, tengok kedudukan dia di dalam konteks ayat. Ada waktu perkataan doa tu dia duduk pada tempat membawa maksud doa. Tapi ada waktu, ada ketikanya perkataan doa tu duduk pada tempat yang membawa maksud ibadah. Sama macam perkataan salah. Perkataan salah. Kadang-kadang kedudukan dia tu pada tempat yang membawa maksud semayang. Kadang-kadang kedudukan perkataan salah itu pada tempat yang membawa maksud doa. Macam mana kita nak tahu? Kita tak payah sakit kepala. Ulama' dah bagi tahu. Ulama' dah bagi tahu. Kuliah kita di Pematang Buluh hari Senayan lepas. Kita baca tafsir, dia main ayat dan huraian hadis, cerita kata orang mati roh tak balik mai. Hadis tu kata orang yang mati tu dia masuk kubur, dia jumpa muka dan nakir, tanya dia kenal tak Nabi Muhammad, dia kenal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia kenal Nabi Muhammad. Malaikat kata aku tahu dah hang akan jawab macam ni. Diperintahkan kepada bumi kubur itu supaya diluahkan 70 hasta kali 70 hasta pada orang yang baik-baik ni. Kemudian dia minta dekat malaikat, dekat muka dan nakir. Dia kata arji'u ila ahli. Boleh dah saya balik rumah? Fa ukhbiruhum, aku nak habang dekat bini, dekat anak-anak aku, kata cerita muka nakir, cerita soal kubur ni semua betul, semua benar, boleh tak boleh? Malaikat kata no. Tidak. Hang dah mati, cerita balik dah tak timbul.
Zon kuliah ni pun satu penyakit. Bila masuk dalam YouTube, ada orang sudah komplain saya. Dia kata tu yang ayat Quran surah Al-Qadar tu apa dia? Dia kata, Tanazzalul malaikatu warruh. Dia kata pada malam Qadar itu turun malaikat dan roh. Dia kata tu Quran. Yang Samsuri, dia panggil Samsuri aja, dia tak panggil ustaz dah, pasal dia marah. Dia marah, dia tak panggil ustaz dah. Dia kata yang Samsuri ni piduk habang kata roh tak turun mai ke dunia ni, apa cerita ni? Ni Quran kata ni, tanazzalul malaikatu warruh, dan turun malaikat dan roh. Dia kata. Kawan-kawan kita yang duk layan benda tu jawab balik kat dia, kata sila buka terjemahan, tak payah buka tafsir Quran, buka terjemahan Quran saja. Apa yang diterjemahkan, tanazzalul malaikatu warruh. Roh tu apa dia? Tengok-tengok terjemahan kata apa? Roh itu ialah Jibril alaihi salam. Malam Qadar itu turunnya malaikat dan juga Jibril. Dia guna perkataan roh, tetapi roh itu ditafsirkan sebagai Jibril, bukan roh kita yang tercabut keluar. Dah, dia kata saya tetap pegang kata roh turun. Tak apa, jangan bergaduh dengan dia. Dia pergi kat dia. Tuan-tuan, dalam dunia ni, tuan-tuan tidak boleh paksa orang ikut apa yang tuan-tuan faham. Tak boleh. Kita kerja habang. Ni dia ayat Quran, ni dia tafsir dia macam ni. Ni dia hadis dia main macam ni. Cerita macam tu. Dia tak mau. Dia ada dia punya pegangan dia. Ma'assalamah. Selamat jalan. Jangan panjangkan benda-benda macam ni. Tak ada faedah. Orang Islam di Palestin duk kena tembak. Perempuan umur 20-an, askar Yahudi pergi tembak mati. Satu dunia Islam tak ada siapa nak pergi ambil tanggungjawab atas melayangnya nyawa dia. Tapi kita duk sibuk dengan roh ni malaikat ke, roh ni roh kita ke ni yang nak turun ni. Apa ni? Tafsiran ilmu sudah ada di sana. Baca, masing-masing bukan tak hati, masing-masing bukan tak cerdik, masing-masing mengaji, masing-masing ada sijil, masing-masing ada degree, masing-masing boleh merujuk, boleh membaca, boleh mencari maklumat tambahan. Kita cari, kita faham, kita pegang. Sudah. Kita jangan buang karan. Buang karan, Allah kata. Jangan duk buang karan, pergi duk keyau benda-benda macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam itulah juga dengan perkataan yang kita duk baca lah ni. Perkataan yang disebut di dalam hadis yang kita baca tadi, doa. Apa makna doa? Ada kata doa itu maksudnya doa. Ada kata doa itu maksud dia ibadah. Senang, dia terang dekat kita. Doa dengan makna ibadah. So, ni nampak aku hidup karut. Nampak nak kena habis awal. Jerubu, nampak macam mana? Sesungguhnya telah datang kalimah doa itu di dalam Quran dengan makna ibadah. Dia kata ada kalimah doa itu mai dalam Quran, maksud dia bukan doa, tapi maksud dia ibadah. Dia kata. Dan ada datang dengan makna minta ataupun pohon. Perkataan doa itu maksud dia minta ataupun memohon something. Dan ada datang dengan makna panggil, doa juga. Nampak? Kita nak tahu tu perkataan tu dia duduk dalam ayat, dalam konteks yang membawa maksud apa. Kadang-kadang doa maksud dia panggil. Okey. Maka doa pada firman Allah dalam Quran, wa qala rabbukum ud'uni, itu bermakna beribadatlah sekalian kamu. Kita jumpa ayat Quran dia kata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maksud kata doa dalam perkataan itu ialah dan beribadatlah kamu kepada Tuhan kamu. Bukan maksudnya dan doalah kamu kepada Tuhan kamu. Kata pendapat yang pertama ini. Okey. Bermula dalil yang maknanya demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi dengan kata dia
anin Nu'man bin Bashir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlih wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Qala ad-du'a huwa al-ibadah. Dia kata. Maksudnya telah diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi dia ni, An-Nu'man bin Bashir. Dia ni sahabat Nabi, dia wafat tahun 65. Tahun 65 Hijrah. 55 tahun, 50 tahun. Nabi wafat lebih kurang 10 Hijrah, 55 tahun, nearly 55 tahun selepas Nabi wafat baru dia wafat. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kata dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada makna firman Allah, dan telah berfirman Tuhan sekalian kamu, ud'uni astajib lakum. Maksudnya, dan beribadahlah sekalian kamu kepada aku, nescaya aku bagi pahala kepada kamu. Tuhan suruh kita buat ibadah. Yang hari ni berapa Muharram? 1, cantik. Maksud dia apa? Next week. Dia nanti Mai 9 dengan 10 Muharram. Apa ada cerita dalam 9-10 ni? Di sana ada puasa sunat. 9 puasa dia panggil Tasu'ah. Puasa 9 Muharram. Kemudian 10 dia panggil Ashura. Bukan bubuk suara. Ashura maksudnya 10 Muharram. Ini 2 hari jangan lepas puasa. Malam ni kita terus pasang ingat dalam hati kita, insya-Allah nak puasa 9 dengan 10 Muharram. Pasal apa? Pasal dia ada hadis dia yang saya dah punduk ulang banyak kali dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu dia panggil apa? Ibadah. Kita buat ibadah tu, Tuhan kata apa? Hampa buat, astajib lakum. Aku terima. Tuhan kata. Tuhan duk tunggu. Dia duk tunggu bila hamba-hamba dia ni nak buat ibadah. Buat ibadah maksudnya apa? Kita nak buktikan kita ni abdi dia. Kita ni hamba dia. Hamba ni maksudnya apa? Tuhan suruh apa pun kita nanti buat. Itu hamba. Allah suruh kita semayang 5 waktu, kita semayang. Allah suruh kita buat sunat rawatib, kita buat. Dalam pada rawatib tu pula, highlight pula sunat sebelum fajar, highlight pula tempat-tempat yang penting di dalam sembahyang-sembahyang sunat. Ada sembahyang duha, ada sembahyang witir dan sebagainya. Benda-benda ni dia panggil apa? Ibadah. Buat. Pasal apa? Pasal Tuhan suruh buat. Pasal apa Tuhan suruh buat? Pasal Allah Subhanahu wa taala dia ada banyak kekayaan di sisi dia. Dia nak bagi kekayaan tu kat kita. Cuma dia minta kat kita, hang buat benda ni, aku bagi kat hang. Macam kita lah tuan-tuan. Saja-saja jumpa orang tu nak bagi RM10. Saja-saja jumpa dia ni nak bagi RM50. Saja-saja jumpa dia ni nak bagi RM200. Ada juga orang buat lagu tu. Tapi kalau boleh hang buatlah something. Lagu tu. Hang buatlah sesuatu. Kita bagi pun seronok. Kita bagi pun seronok. Nampak appreciation itu. Kita bagi kat dia, dia tunjuk, dia appreciate pemberian kita itu dengan dia tunjuk something dekat kita. Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tak sembah dia pun dia boleh bagi. Dia kaya, dia tidak akan kurang sikit pun kekayaan dia. Tapi kalau dia bagi, kita tunjuk 10 kali kita syukur dekat dia, dia lagi nak bagi dekat kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau sekiranya hampa syukur, hampa tahu terima kasih kepada aku tambah lagi dekat hampa. Tuhan kata. Tuhan nak yang tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula makna doa dalam firman Tuhan tadi maksudnya ialah ibadah. Ayat tadi ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni itu maksud dia doa kepada aku ataupun beribadat kepada aku. Maksud dia apa?
maksudnya ibadat kepada aku. Siapa kata perkataan ud'uni tu maksud dia ibadat kepada aku? Siapa kata? Nabi SAW kata. Nabi yang mentafsirkan ayat itu macam tu. Makna tepat tak tafsiran itu? Pasti tepat. Pasal apa? Pasal yang mentafsirkan dia ialah sebaik-baik manusia di atas muka bumi, Nabi Muhammad SAW. Sabda Nabi SAW bermula makna doa dalam ayat tadi ialah ibadah dan kata qil. Ni dia mai. Dan kata qil. Qaf ya lam tu. Qila. Qila ni maksudnya apa? Ada orang kata. Siapa dia yang kata tu? Al-qail majhul. Tak tahu siapa kata tu, tapi ada mereka kata. Dia duduk main macam tu. Kadang-kadang tak tahu. Siapa kata tak tahu. Dia kata saya jumpa. Saya Google. Saya Google dalam internet. Tengok. Betul ke roh ni tak balik main rumah? Saya jumpa dalam internet ada. Beritahu kata ada riwayat. Kata roh ni, roh orang baik-baik ni malam jemaat. Dia balik main retuk pintu. Saya pun bila dengar macam tu, saya pun Google. Ada sungguh rupanya. Ada sungguh riwayat. Siapa dia yang meriwayatkan ni? Majhul, tak tahu. Tapi dia kata dan diriwayatkan. Dia tulis macam tu. Ini riwayat yang tidak bertanggungjawab. Siapa nak ambil responsibility kepada benda tu? Siapa nak ambil? Oh, kalau riwayat ini hadis, siapa rawi dia? Kalau tahu rawi dia, apa status hadis itu? Adakah dia duduk pada status boleh berhujah untuk nak tegakkan apa yang kita kata? Kalau tak duduk di status itu, dia hadis yang dhaif jiddan misalnya. Dia hadis yang mungkar misalnya. Tak tepilah. Dhaif sudah lemah. Dhaif jiddan dia tulis di situ. Sangat lemah. Pasal apa? Pasal di sana ada hadis yang kuat yang menceritakan sebaliknya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini ilmu, tuan-tuan. Ini ilmu yang untuk kita tahu. Bukan untuk kita bergaduh, tapi untuk kita ambil tahu cerita dia, kedudukan dia, begitu sebenarnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah, dia kata doa bermakna ibadah. Serta Nabi SAW mengambil dalil makna yang demikian itu daripada Al-Quran tadi. Kata Imam At-Tirmizi, wa qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ila qawlihi dakhirin. Itu ayat dia. Dan kesempurnaan ayat itu begini. Dia kata kalau nak tengok full ayat macam mana? Dia kata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbaruna an ibadati. Dia sebut dah perkataan tu. Dia menjelaskan maksud doa tadi ni. Perkataan doa itu sebagai apa? Sebagai ibadah. Ayat tu baca sekerat, nampak macam maksud dulu ni. Bila baca full, dia menjelaskan hak awal tadi. Quran kata apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbaruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Itu ayat dia. Artinya, dan telah berfirman Allah, beribadatlah sekalian kamu kepada aku, nescaya aku bagi pahala kepada sekalian kamu, dan aku ampunkan dosa-dosa kamu. Bahwasanya orang-orang yang besar diri, sombong, tak mau nak beribadat kepada aku, lagi akan aku masukkan mereka itu ke dalam neraka Jahannam, hal keadaan mereka itu hina dina. Tuhan suruh kita beribadat, tapi kalau kita tak mau beribadat, kita sombong pula dengan Tuhan. Tak mau itu satu bab, sombong. Tak semayang pasal apa? Dia kata, malah aku mayang pun tak nak guna, duk miskin juga. Dia kata lagu tu. Itu baru satu bab. Hak satu bab lagi, dia kata, tak semayang pasal apa? Semayang ni semua kerja karut. Aku tak semayang pun tak pernah kena bala apa-apa. Dia buat cakap terakhir tu. Aku tak semayang tak pernah kena bala apa pun. Aku hidup senang macam tu juga.
Tak ada satu ketui pun, batu, burung ababil main nak lempang. Macam ni punya cakap apa tuan-tuan? Takabur. Takabur. Tak semayang tu dah satu bab. Tak semayang dan takabur. Apa jadi kepada orang ini? Allah Subhanahu wa taala kata apa? Orang-orang yang macam ni, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kami akan lempak dia masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan dakhirin, dalam keadaan hina dina. Kami akan lempak dia masuk dalam neraka. Pasal apa? Pasal padan dengan takabur dia itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita buat kereta, polis suruh blok tahan. Tahan pasal apa? Pasal tadi depan nampak ada pegang handphone cakap. Tahan, kita buka pintu kereta, kita terus lari pergi ke dia, salam. Dia kata, tuan, minta maaf, tuan. Bini saya call, di rumah ada emergency. Pada murung je. Tapi cara turun tu, berhenti kereta apa semua, buka pintu, lari pergi dekat sahabat kita ni, dekat polis ni, pergi salam. Dia kata, tuan, saya minta maaf, tuan. Orang perempuan call, kata ada emergency di rumah, kata. Oh iya kah? Apa jalan dia kata. Tuan, terima kasih banyak tuan. Naik kereta je, alhamdulillah. Sujud syukur atas steering. Boleh tak? Dengan insiden yang kedua. Cakap phone, polis tahan. Buka tingkap cakap. Awak siapa? Salah, memang salah dah. Tapi cara tu. Awak siapa? Kata, cik tadi pakai handphone. Bilang saya tak pakai. Dan ambil apa handsfree punya wire, padahal tak pakai pun. Ni saya duk pakai yang ni tadi. Saya tak pegang phone pun. Kata, cik, orang kita ada di sana tadi, dia nampak. Saya tak pegang telefon. Dia buat gitu. Tu apa cerita tu? Tu nak jadi dakhirin tadi tu. Dia kata, okey, tak apa. Dia buka buku dia pergi tulis pelik nombor. Bukan dekat pasal telefon aja, dengan tali pinggang tak pakai pun dia tulis, dengan segala benda dia cari, dia ada 5 abang tu. Ambil banyak lah. Cara kita. Tidak tuan-tuan, itu cara kita. Dengan Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagi. Dengan manusia pun tak sejuah, tak sekasar. Kita bukan tahu semua benda pun. Tak sesombong. Dengan Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagi. Tak sah dia tunjuk sombong. Pasal apa? Kita tak akan mampu untuk nak menahan diri daripada azab dia kalau kita buat salah dengan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dengan sabda Nabi SAW itu, teranglah kepada kita makna doa di sini ialah ibadah. Dan kata qil datang juga atas makna mohon dan minta oleh sekalian kamu kepada aku, nescaya aku perkenankan. Ada satu pendapat kata, ud'uni, maksudnya apa? Mintalah doa kepada aku akan perkenankan. Itu satu pendapat juga, dia kata. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, doa ni dia ada adab. Pasal apa? Pasal Islam ni agama beradab. Saya kalau mengaji agama tinggi-tinggi pun cakap saya sombong, tak ada guna. Tak ada guna. Mengaji tinggi, sombong. Kita tidak ada nada mendidik orang. Kita tidak ada tanda mengasihi orang. Kita hanya pegang satu saja kat diri kita, menghukum orang. Kita jauh daripada rahman Allah Subhanahu wa taala. Kerana adab ini penting. Dalam doa dia ada adab. Yang pertama, dirumus daripada banyak hadis yang kita takkan dan baca. Dia kata apa? Di antara adab doa, mulakan dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Ingat dalam hati, ya Allah, aku minta ampun atas dosamu. Aku minta ampun di atas dosaku kepadamu. Minta. Selawat kepada Nabi. Sebelum doa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian mulakan dengan puji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah adab.
sebelum kita nak minta apa-apa dekat Allah. Dia mai pula nak bagi cantik doa kita ni. Dia mai pula apa? Cari waktu-waktu yang mustajab. Ada banyak hadis menceritakan tentang waktu-waktu yang mustajab untuk kita nak berdoa. Yang paling popular apa dia? Sepertiga akhir malam. Paling popular hadis tu. Sepertiga akhir malam maksudnya pukul berapa? Dia duk main pukul 4, 4:30, 5 pagi. Time tu bangkit, satu ayat semayang ambil. Allahu Akbar. Sepertiga akhir. Dekat nak subuh. Allahu Akbar. Semayang. Minta dekat Tuhan. Apa nak minta? Minta. Ya Allah, minta. Ada lagi hadis mai hak kita baca tadi. Antara azan dan iqamah. Di antara duduk imam dalam khutbah Jumaat sampai dia nak bangkit untuk khutbah yang kedua, mustajabah. Saat mustajab, minta. Paling Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagilah kepada kita kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Apa dia kebaikan dunia? Allah Maha mengetahui apa yang baik untuk kita. Apa kebaikan akhirat? Allah Maha mengetahui apa yang baik untuk akhirat kita. Minta yang tu. Kalau kata takdan, hak tu doa paling cantik. Ketika sujud dalam sembahyang, tiap-tiap kali sujud ingat dalam hati. Apa dia? Ya Allah, ampun dosa aku. Ya Allah, ampun dosa aku. Ya Allah, ampun dosa aku. Ya Allah, murahlah rezeki aku. Ingat dalam hati. Menjelang buka puasa, sama ada puasa sunat, Senin Khamis, ataupun puasa Tasu'a, Ashura, ataupun puasa Ramadan, tak kira. Dekat nak buka puasa tu, itu time mustajab doa. Minta apa-apa doa yang kita nak minta. Adab doa, apa dia? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat, mengangkat tangan pada doa-doa yang tertentu. Saya bawa main beberapa hadis di sini. Riwayat daripada Salim bin Abdullah. Dia kata anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yarmil jamratad dunya bisab'i hasayat summa yukabbar ala ithri kulli hasah summa yataqaddam fayushil fayaqum mustaqbil al-qiblah qiyaman tawilan fayad'u wa yarfa'u yadayhi ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tuan ada yang pergi haji dah kan? Dengar. Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Yang meriwayatkan hadis ni ialah Salim. Dia cucu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia kata bapa dia Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar. Ini terkenal, bapa dia cukup terkenal. Bapa dia cerita. Dia cerita, dia kata bapa dia bila pergi buat haji, kana yarmi al-jamratad dunya bi sab'i hasayat. Dia kata pak dia masa buat haji bila melontar di al-jamratud dunia, dia ni ada nama banyak tuan-tuan kan, tuan-tuan nanti pening macam tu ya. Dia 3 jamrat. Okey. Hak ni kita duk panggil jamratul ula, kita duk panggil. Hak ni jamratul wusta, yang ni jamratul aqabah. Ni hak jamratul ula ni dia ada nama macam-macam. Dalam hadis ni dia panggil al-jamratud dunia. Orang panggil juga.
Al-jamratus sughra. Orang panggil juga. Yang kita duk tahu apa dia? Ula. Jadi kalau dia sebut al-jamratud dunya pun syekh ni juga. Kalau dia panggil al-jamratul ula pun dia ni juga. Kalau dia panggil al-jamratul sughra pun dia ni juga. Jangan duk keliru. Ustaz, ni saya nak pergi esok ni nak pergi. Esok nak pergi. Dia kata tak Zat baru dia telefon. Kata saya dapat pergi esok. Allahu Akbar. Lepas itu, dan ni nak kena tanya Ustaz sikit. Hang tak pergi kursus haji ke apa ke? Dia terduk pergi tapi tak faham apa. Macam-macam. Okey. Apa cerita? Saya duk baca ni. Lagi duk baca, lagi duk main serabut. Dah nak melontang ni, dia ada berapa Ustaz? Dia kata. Kita kata ada 3 lah. Pagi 10 melontang Jamratul Aqabah saja. 11, 12, 13 melontang 3. Itulah pasal saya duk baca ni, saya duk jumpa 5, 6 nama ni, dia kata. Saya tak jumpa apa. Dah yang macam nak tengok ni pun buka hotel. Ni apa? Sugra dia baca Rumi. Sugra ni hak mana satu pula? Oh, saya kata Jamratus Sughra. Sughra tu Jamratul Ula lah. Tak mesti apa yang dia duduk buah nama lain. Kawan nak pergi esok, dia jadi sabut. Kita kata memanglah dia panggil macam-macam nama. Saya kira lah 3 nama ni kira batu tu Oh, okey. Yang lain? Yang lain tak ada. Yang tu yang kena pening pun. Okey. Boleh pergi. Bismillah. Selamat jalan. Okey. Salim anak kepada Abdullah bin Umar bagi tahu. Dia kata bapa dia pergi buat haji. Kana yarmi al-jamratad dunya bi sab'i hasayat. Hari 11, 12, 13 ni, pak dia bila pergi dekat Jamratul Ula, pak dia nanti punggai dengan 7 biji anak batu. Tuan dapat tak viral apa nama baru ni, anak raja duk melontang daripada sunroof kereta dia. Apa ni tu? Lepas tu dia pakai maki dia berkandang di bawah tu. Maki dia. Hang mengebatlah atas dunia, esok hang mampu ada ke duk tulis kat kau tu macam tu. Tak sah dia melontang. Kok bumbung sunroof kereta dia tu dia lontang masuk tu sah tak sah? Kalau dia lontang, dia masuk pergi ke dalam tempat jamrah tu, sah lah. Dan yang kita siapa pergi duk maki dia, tak guna, atas dunia hang belaga, hang melontang daripada kok bumbung kereta. Tuan-tuan tahu tak, Nabi SAW pernah tawaf naik unta. Nabi pernah tawaf naik unta. Tuan nak kata Nabi mengadar lah. Yang pentingnya benda tu tak salah. Yang piduk maki dia buat apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, balik kepada Syekh ni. Salim kata bapa dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni, bila dia pergi melontang di Jamratul Ula, dia pergi melontang dengan 7 biji anak batu. Lepas dia melontang, yukabbaru ala ithri kulli hasah summa yataqaddam fayushil. Tiap-tiap kali Ibnu Umar ambil batu, dia nak baling pergi dekat jamrah tu, dia takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. 7 kali. Bila dia melontang 7 kali, yataqaddam, dia bergerak daripada Jamratul Ula nak pergi ke Jamratul Wusta, hak tengah tu. Dia bergerak pergi, fayushil, dia pergi duduk kawasan yang tak ada orang duk bertolak, di kawasan tanah rata, dia pergi duduk tantu. Fayaqum, dia berdiri di situ, mustaqbilal qiblah, dia cari arah kiblat. Lepas dia melontang Jamratul Ula, sebelum dia pergi melontang di Jamratul Wusta, dia bergerak sikit, dia pergi kawasan tak ada orang sesak, dia pergi tantu, dia cari arah kiblat. Dia tengok ke arah kiblat, qiyaman tawilan, dia berdiri lama di situ. Lepas melontang Jamratul Ula, dia bergerak pergi sikit, dia berdiri lama, tengok ke arah kiblat.
fayad'u, dan dia berdoa, wa yarfa'u yadayhi, dengan mengangkat dua tangan dia. Tuan jaga. Yang saya nak beritahu apa? Hadis akan bagi tahu. Doa tu nak angkat tangan ke tak angkat tangan, hadis bagi tahu. Kita tak boleh pandai-pandai. Hadis akan bagi tahu. Kalau kata masa khutbah Jumaat, khutbah yang kedua, imam baca doa, kita nak angkat tangan ke tak? Ada tak ada hadis bagi tahu? Kata masa Nabi baca khutbah, sahabat angkat tangan. Ada tak ada dia bagi tahu? Tak jumpa tu sah. Kalau angkat juga ikut sukan lah. Tapi nak ceritanya, ada ke tak ada, pernah jumpa ke tak pernah jumpa? Satu hadis cerita kata masa Nabi duduk khutbah yang kedua, bila Nabi mai tang doa tu, ada tak hadis cerita sahabat yang pakai angkat tangan? Ada tak ada? Tak ada. Atu apa lagi? Ada, kalau angkat terpulanglah. Tapi kalau dah kata tak pernah jumpa, kita tak mau angkat, bagi saya itu lebih baik. Bagi saya itu lebih baik, nampak lapik cakap tu. Dia lagu tu. Oh, yang ada apa dia? Yang ada khatib. Dia tengah khutbah yang kedua, mai tang doa, dia angkat tangan baca doa. Satu sahabat lain sudah tegur dia. Qabbah Allah. Allah huduhkan dua tangan hang. Pasal apa hang tengah duk berkhutbah? Dalam khutbah kedua, mai tang doa hang angkat tangan. Pasal apa? Sedangkan Nabi, sedangkan Abu Bakar, sedangkan Umar, semua sahabat tidak pernah buat macam ni. Pasal apa hang buat macam tu? Khatib memang tak. Makmum macam mana ni, hak duk dengar macam mana? Wallahu a'lam, tak pernah jumpa hadis. Cumanya dalam kita duk mengaji ni, kalau kata angkat tangan, akan ada hadis cerita angkat tangan. Contoh hadis yang kita jumpa ni, Salim bin Abdullah, anak kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia cerita, dia kata pak dia lepas melontar Jamratul Ula, melontar 7 biji, pak dia jalan pergi sikit, cari arah kiblat, pak dia berdiri lama tang tu, menghadap ke arah kiblat. Kemudian angkat dua tangan dia kata. Maka dia angkat wa yarfa'u yadayhi, pak dia angkat dua tangan dan pak dia berdoa. Bila habis itu wa yarmi al-jamratul wusta, baru dia berjalan pergi dekat jamratul wusta, hak kedua. Macam itulah pak dia buat, dia ambil, dia punggai bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar 7 kali. Bila habis dia melontar 7 kali tu, fa ya'khudhu dhata shimal, daripada jamratul wusta nak pergi ke jamratul aqabah, pak dia himpit mai ke belah kiri sikit, di kawasan yang orang tak bersesak, orang tak ramai, fa yushilu wa yaqumu mustaqbil al-qiblah qiyaman tawilan fa yad'u. Pak dia cari arah kiblat juga, berdiri lama tengok ke arah kiblat, pak dia angkat tangan dan baca doa. Dia cerita bapak dia buat macam tu masa buat haji. Dia ni cucu Saidina Umar. Dia cerita bapak dia, anak Saidina Umar, buat macam tu. Lepas pada tu dia kata apa? Summa yarmil jamrata zatal aqabah. Pi jamrah yang ketiga, jamrah aqabah, macam tu juga bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar 7 kali. Bila habis 7 kali, wala yaqifu indaha, pak dia tak tunggu, tak berdiri dan tak berdoa lagi, pak dia terus balik. Okey. Lepas jamratul ula tadi, doa, menghadap kiblat, angkat tangan, doa. Lepas jamratul wusta, menghadap kiblat, angkat tangan, doa. Lepas jamratul aqabah, habis bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar 7 kali, pak dia terus pergi. Tak berhenti, tak cari arah kiblat dan tak berdoa dan tak angkat tangan. Dia kata, wa yaqul, dan bapa saya kata, dia kata, hakaza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Pak dia kata, macam inilah haji yang aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Tuan-tuan nampak tak? Sahabat dia nak ambil macam Nabi buat. Dan dia tunjuk pula dekat orang yang kemudian, inilah cara Nabi buat. Dan dia habang, macam inilah aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi buat haji dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksud dia apa? Penting ke tak penting kita merujuk kepada hadis Nabi dalam ibadat yang kita nak buat? Sangat penting. Sangat penting. Pasal apa tuan-tuan? Pasal hari ni tiap-tiap malam ada kuliah. Pergi mengaji. Supaya ibadat yang kita buat tu menepati macam mana yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Demikianlah halnya lagi satu hadis cerita riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia, lamma kana yaum Badr nazara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi wa hum 300 wan nayif wa nazara ila al-musyrikin fa idza hum 1000 wa ziyadah. Hari perang Badar. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, pada hari perang Badar ni nak jadi perang yang pertama dalam Islam, tak pernah lagi perang. Jadi pula dalam bulan Ramadan, tengah duk puasa. Dalam perang Badar itu Nabi bila turun terpaksa kena perang pasal Allah perintahkan suruh perang. Bila Nabi turun tu, nazaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabih. Nabi tengok dekat sahabat-sahabat yang duk ada ni. Wa hum 300 wa nayif. Ada lebih kurang 300 lebih sikit. Tengok sahabat 300 orang lebih sikit. Wa nazara ila al-musyrikin. Tengok tentera kafir musyrikin. Fa idza hum 1000 wa ziyadah. 1000 lebih dah ada. Ni perang pertama tidak ada experience. Dengan kelengkapan senjata yang serba kekurangan, bilangan tentera yang sikit, nak lawan dengan golongan established, golongan yang dah lama berkuasa di Makkah, 1000 orang lebih. Nabi ni pimpin 300 orang lebih sikit ni. Nabi tengok belah sahabat dia, Nabi tengok belah Nuh. Ni cerita dia apa? Kalau Allah tak tolong tak menang. Nabi sudah ingat macam tu. Apa dia kata? Sayyidina Umar kata apa? Fastaqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiblah summa madda yadayhi. Nabi tengok sahabat sikit, tengok musuh ramai. Nabi cari kiblat belah mana. Tuan-tuan tengok. Nabi, sahabat Nabi, mereka kira connection dengan Tuhan ni yang mereka jaga. Connection dengan Tuhan ni yang important dekat mereka yang ni. Yang important. Satu dunia orang maki kita, tapi Allah kata kita betul. Alhamdulillah. Satu dunia orang sanjung kita, Allah pangkah kita. Tak ada makna hidup kita. Sahabat-sahabat Nabi dia cari connection dengan Allah. Nabi SAW sendiri tengok 300, tengok beli sana 1000 lebih. Nabi cari arah kiblat. Summa madda yadai. Nabi angkat tangan dua macam tu. Wa alaihi rida'uhu wa izaruh. Nabi dah komplit dah berpakaian dengan rida, ada table komplit. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aina ma wa'adtani. Nabi terus angkat tangan menghadap kiblat. Ni nak perang ni. 300 nak lawan 1000 lebih ni. Nabi menghadap kiblat, Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, aina ma wa'adtani. Ya Allah, ya Tuhanku, mana janjimu? Mana janjimu? Ni kami nak lawan dengan 1000 orang lebih ni. Mana janjimu kata Islam boleh menang? Tanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anjiz ma wa'adtani. Nabi kata, ya Allah, tunjukkan janjimu. Tolong ni. Duk nampak macam nak kalah ni. Kalau sekiranya Allah tak tolong, habis. Minta dekat Tuhan, mana janjimu? Tunjukkanlah janjimu. Allahumma innaka in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-Islam fala ta'bad fil ardi abada. Seorang makin teruk. Betul yang ustaz piduk riau buat apa dia kata? Tak riau, tuan-tuan lena, ini masalah dia. Terpaksa lah kan kadang-kadang dia main, dia kena macam tu. Nabi kata apa? Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, anjiz ma wa'adtani, tunjuklah janjimu kepada kami semua. Allahumma innaka in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-Islam fala tu'bad fil ardi abada. Nabi sebut dalam doa dia. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah engkau mentakdirkan kebinasaan kepada kelompok kami yang kecil ini, kalau kami kalah hari ini, tidak akan ada seorang pun manusia yang akan menyembah. Nabi kata ambil macam tu. Tu kira habis dah tu. Dah habis dah. Habis, tak ada apa dah nak kata. Betul-betul ni aja nak minta dekat Tuhan.
Ya Allah, kalau kami 300 ni mati, tak ada orang akan sembah engkau di atas muka bumi ni. Nabi sebut macam tu. Qala Umar, kata Sayyidina Umar, fama zala yastaghithu rabbahu azza wa jal wa yad'uhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berhenti-henti ulang doa tadi ni, tak berhenti-henti berdoa yang dia sebut tadi ni, hatta saqata ridauh. Nabi tak sedang kain rida dia baru jatuh, tak sedang dia duk minta dekat Tuhan, tak sedang jatuh kain rida dia. Fa atahu Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila dia tengok macam tu, dia tak boleh. Dia main belakang Nabi. Dia tengok Nabi ni emosional sangat. Minta dekat Tuhan ni emosional. Cukup-cukup dalam perasaan dia. Dia betul-betul nak Tuhan tolong. Abu Bakar tak boleh tahan. Dia main, dia duduk di belakang Nabi SAW. Faraddahu, dia ambil kain rida jatuh ni, dia ambil, dia buh balik atas bau Nabi SAW. Summa alzamahu min waraih, dia duduk belakang Nabi. Dia duduk belakang Nabi, dia duduk pegang Nabi. Summa qala, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Nabi Allah, kafaka munashadatuk rabbak, fa innahu sanunjizu laka ma wa'adak. Dia bisik dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, cukuplah. Dia kata, cukuplah. Dia nampak Nabi dah tak boleh dah. Dia kata, cukuplah ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah pasti akan kabulkan segala janji dia kepadamu. Ini penting kawan. Pasal apa? Waktu down ni, kawan kena tolong. Kawan kena main, support. Paling tak ada bagi moral support. Paling tak ada. Kita ada kawan hari ni macam mana? Bila kena dia kata memang dia patut kena dia ni. Ni kawan ni. Bukan nak main, bukan nak bagi moral support, bukan nak main, nak bagi kekuatan dekat kita, tak. Dia bagai duk suar kaki, kenyah belakang lagi. Ya Allahu Akbar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila dia tengok Nabi macam tu, dia pergi, kain nak jatuh, dia ambil buah hati bau. Dia kata dekat Nabi, dia kata, sudahlah ya Rasulullah, Allah pasti akan bagi apa yang dia janji. Wa anzalallahu azza wa jal, Allah turun ayat masa tu juga. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Allah buat turun ayat. Ingatlah ketika kamu mohon pertolongan kepada Tuhan kamu, Allah perkenankan doa kamu. Dan sesungguhnya aku, Tuhan kata, aku menguatkan kamu dengan 1000 malaikat yang turun membantu kamu. Tuhan bagi. Menang dah Islam dalam perang Badar, menang terus. Sampai banyak hadis mai riwayat cerita sahabat nampak jubah putih mai, doa ada kiri kanan Nabi. Semua ni mai dalam riwayat-riwayat yang sahihah. Cerita tentang bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya nak habangnya apa tuan-tuan? Dia nak bagi tahu dekat kita ni, bila berdoa di antara adab dia cari arah kiblat. Kemudian buka tangan dan berdoa. Itu di antara adab ketika berdoa. Kemudian dia ada banyak lagi dah. Doa sebaik-baiknya dengan suara slow. Dengan suara yang slow. Dan ini kita dah hurai panjang di Masjid Padang Temusu, Sungai Petani. Dia berkaitan dengan larangan pakai mikrofon di Pulau Pinang. Berkaitan. Dia berkaitan. Maksudnya apa? Kena tak dengan hak Nabi kata? Kena. Cuma kalau boleh undang-undangkan benda ni kepada semua agama. Cantik. Islam memang, Islam tak suka kepada riuh rendah. Islam tak suka. Islam tak suruh kita malam ceramah, malam kuliah, buka mikrofon derai-derai sampai habis 10 km punya taman pun dengar. Budak kecil tidur terlena jaga. Islam tak suruh macam tu. Islam suruh kita ni dalam bab berdoa ni, biarlah dalam bab agama kita ni, biarlah kita menghormati orang lain. Itu Islam. Okey. Islam tak suruh kita tunjuk kata kita ada di kawasan ni sampai orang mulut kat kita. Tak disuruh macam tu. Nah,
Itu sebab Islam ni dia main dengan macam-macam ayat Quran, dia main dengan macam-macam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Quran kata wala tajhar bi salatik wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Sadaqallahul azim, Al-Isra ayat 110. Tuhan kata janganlah kamu tajhar bi salatik, semayang derah, wala tukhafit biha, dan janganlah sampai pelan biar orang tak dengar apa. Quran kata wabtaghi baina dzalika sabila, ambil yang moderate, ambil yang pertengahan. Sebab kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, dia pakai mikrofon untuk apa ya? Azan, iqamah, semayang hak baca derah ni dengar Fatihah dengan surah, kemudian dengar derah takbir intiqalat. Bila imam rukuk Allahu akbar, Bilal kata Allahu akbar sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, habis. Bunyi apa? Tup. Tup. Tup tu apa? Tup tu katup lah. Ya Allah. Tup. Katup lah. Katup apa? Mikrofon katup. Walhal Mekah Madinah ni semua orang Islam. Tak ada nak wirid, nak khayar, wiwat, tak ada. Tup. Tutup. Masing-masing. Pasal apa? Itulah yang diajar oleh Islam. Okey. Cuma kalau boleh, kalau dah benda ni Islam kata macam tu, rang undang-undangkan benda ni. Kalau di negeri enactmentkan benda ni. Semua agama pun kalau dia buat dia punya function tak mau ingat-ingat. Nampak macam ramai angguk macam setuju saya. Kan buat macam tu. Jadi kita tak mau saya agama kita ni duk suruh-suruh apa tak boleh pakai ni, yang depa tu pumpang, tak mau macam tu. Kita buat bagi semua selaras macam tu. Dan kita pun bukan itu yang ditekan dah, dan itu yang diajar oleh agama. Buat ke semua orang. Macam mana hampa rasa tak selesa dengan gangguan macam tu? Kami tak selesa dengan hampa punya gangguan. Buat macam tu cantik. Jadi semua orang pun boleh senyum lebar sikit. Betul benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan disuruh kita dalam doa itu khusyuk, yakin doa kita akan dikabulkan Tuhan. Kalau tak kabul cepat lambat sikit, tak ada pun akhirat esok Tuhan pasti bagi kebaikan dekat kita. Dan disunatkan kita bila berdoa ni macam Nabi buat. Kalau Nabi maitang benda dia harap sangat, dia hendak sangat, dia ulang 3 kali. Dia ulang 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Hak tu penting, minta jauh daripada neraka. Nabi repeat 3 kali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wallahu a'lam. Lepas ini dia akan masuk tajuk ni, dia tak mau nak sampai juga lagi. Dia masuk tajuk awal waktu puasa dalam sehari dan perihan mula kejadian yang ni. Saya dah gezek dah masa kuliah kita last bulan. Dah 5 hari tu. Cerita pasal satu sahabat Nabi bila turun mai ayat Quran hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Cerita mula puasa dengan nak buka puasa ni, tengok benang hitam dengan benang putih. Jadi seorang sahabat Nabi yang bernama Adi bin Hatim, dia bila dengar ayat tu turun, dia Arab pun dia tak faham. Dia tengok, dia kata nak mula puasa kena tengok benang hitam jadi putih. Nak buka puasa apabila benang putih tukar jadi hitam. Dia pun ambil igal. Kita sebut itu ni. Iqal dalam bahasa Arab. Iqal maksud pengikat. Igal ni yang Arab dia bubuh atas kepala. Dia bubuh kain serban dia, rap dia bubuh satu bulat atas kepala tu. Orang Melayu kata igal. Daripada bahasa Arab betulnya iqal, pengikat. Okey. Dia ambil iqal ni pengikat kaki unta. Bila unta duduk dia pergi tambat kaki, lipat kaki, bubuh iqal tu. Dia ambil satu iqal color hitam, dia ambil satu iqal color putih. Dia ambil, dia buat apa? Bila dia puasa, dia buah bantai dia. Dia buah bantai dia. Itu nak buka puasa, dia angkat bantai tu tengok. Tengok dia kata, awat. Igal putih ni tak tukar jadi hitam begini. Dia duduk tengok lagu tu. Ni pun satu punya buat lawak juga dia. Lepas tu bila nak mula puasa, dia duduk tengok
Igal hak hitam tak mau nak jadi putih lagi. Dia kata ni tak putih-putih pun igal ni. Yang dia tak mau nak hitam-hitam pun igal ni. Dia kata bila aku nak mula puasa, bila aku nak buka puasa, dia duduk serabut. Ni siapa dia ni? Adi bin Hatim. Okey. So apa jadi? Dia bawa igal ni dua-dua pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, ayat sudah turun bagi tahu masa nak mula puasa dengan masa nak buka puasa. Dia kata tengok benang hitam jadi putih, tengok benang putih jadi hitam. Saya ada dua igal, dia tunjuk. Yang ni color hitam, yang ni color putih. Saya nak tunggu hitam ni tukang jadi putih untuk saya nak mula puasa. Saya nak tunggu hak ni tukang jadi hitam untuk saya nak buka puasa. Saya duduk bubuh bawah bantai, saya duduk cek tengok dia tak tukang color. Ni macam mana? Dia kata dekat Nabi. Jawapan dia bulan depan, insyaAllah. Kan? Tak boleh nak habis. Saya ingat malam ni nak habis tadi. Jawapan dia bulan depan. Dia timai apa Nabi SAW jawab dekat dia. Dan jawapan Nabi pun macam ada satu simple joke. Ada sikit Nabi melawak dengan dia. Jawapan Nabi itu. Okey. Then bila habis hadis tu, kita akan main tajuk yang berikutnya tentang nyawa kita dan harta kita. Kok mana pun dia akan binasa. Tapi nak binasakan dengan cara yang macam mana? Macam tu. Nyawa kita, kok mana pun kita akan mati. Kok mana pun, mati binasa lah. Okay? Cuma nak binasa macam mana? Okay? Dia akan main benda ni berpunca daripada ayat Quran. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu terjun diri kamu dalam kebinasaan. Berlaku apabila sahabat masuk dalam medan perang lawan dengan musuh. Ada satu sahabat ni dia tak boleh tahan, duk tengok dia rempuh masuk dalam pasukan musuh. Bila dia rempuh masuk dalam pasukan musuh, ada sebahagian sahabat yang lain kata apa? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Quran dah kata jangan pi cari penyakit membinasakan diri sendiri. Pi rempuh musuh itu dianggap sebagai membinasakan diri sendiri. Satu sahabat yang lain, Abu Ayyub Al-Ansari, dia terus tegur sahabat yang salah faham ayat Quran ni. Oh, dia kata cara hang faham tak betul. Dia kata cara yang betul pun bulan depan juga. Dan kita akan lanjutkan cerita ni sebab hadis ni berkaitan dengan perang Turki. Perang Turki. Perang Istanbul. Dan Abu Ayyub Al-Ansari akhirnya dia mati di mana? Abu Ayyub Al-Ansari mati di Turki. Ada sikit cerita tentang dia ni. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.